Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ini suatu tambih pula. Tambih ni maknanya penjagaan. Maka hendaklah ada bagi lelaki yang ada baginya isteri itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Betul tak? Betul tak? Iaitu sekira-kira jangan dibiarkan akan isterinya itu berkata-kata dengan laki-laki yang hailat. Dan jangan dibiarkan seorang lelaki yang hailat masuk ke rumahnya dengan tiada hadir ia suami serta isterinya itu. Jangan pula diberi berpandangan dengan yang tersebut itu. Maka seyogianya dan sepatutnya ada bagi suami itu menaruh cemburuan kerana wajib atasnya suami memelihara akan ahlinya daripada dijahati oleh orang, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la ghayurun wa ma min imri'in la yugharu illa manqus al-qalbi. Artinya bahawa sungguhnya cemburuan, dan tiada daripada seorang yang tiada cemburuan melainkan terbaliklah hatinya. Dan lagi sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburuan dan orang mukmin pun cemburuan. Dan cemburuan Allah Ta'ala itu bahawa mendatangi oleh seorang laki-laki akan diharamkan oleh Allah Ta'ala atas lelaki. Baik, ini suatu tambih. Tambih ni mana awas lah. Kalau kita naik kereta sampai satu selekor, dia cakap awas selekor. Maknanya jaga, itu tambih. Maka naklah ada bagi laki-laki yang ada baginya isteri itu di dalam cemburuan yang pertengahan. Orang laki-laki kena ada sifat cemburu. Cemburu ni bukan sifat perempuan, sifat lelaki. Kita orang perempuan sifat cemburu jadi pelik, terbalik tu. Cemburu ni sifat orang lelaki, bukan sifat perempuan. Di Islam dia bahagi dah sifat perempuan, sifat lelaki. Lima nombor ni. Jadi cemburu sifat lelaki, bukan sifat perempuan. Orang perempuan dia tak ada sifat cemburu dalam Islam. Sebab tu jadi kerjaan. Sebab orang perempuan sifat cemburu. Islam letak dah perempuan sifat penakut, lelaki sifat berani. Kita Melayu balik, lelaki nakut, perempuan berani. Orang laki-laki kena cemburu, perempuan tak cemburu. Kita perempuan cemburu, laki-laki tak. Jadilah kita umat terbalik tu. Ambil baju kop, pakai terbalik. Memang tak benda tambang naik pak. Faham? Pendek kata umat gila lagi. Ada pula orang puang sifat cemburu. Pasal dah turun-temurun, jadi dia berasa getu. Kan sifat lelaki. Mana kalau orang puang dia ada sifat cemburu, Tuhan tak benar nak kahwin lebih pada seorang. Oleh kerana dibenarkan kahwin lebih pada seorang, tak ada sifat cemburu bagi perempuan. Bukan sifat ni. Berani itu sifat lelaki. Kita bahang sifat nakut ambil kita. Paki dah larang nak bagi surat. Takut JKK tengok pelik. Nampak? Pelik benda tu berabus. Tak Handakan. Jadi tak punya tepat dia. Kita berani jadi nakut. Orang puang sifat penakut, jadi berani. Pukul 12 malam jadi tinggal rampau awet. Jadi tak takut benda.
Dia patut kena takut. Pukul 3 pagi dia pergi pasal belakang airport. Nak rambut kuning. Mata celak dia kata. Jadi berani. Padahal dia sifat penakut. Jadi habis dah. Apa tu semula? Cemburu sifat lelaki. Lelaki pun hak ada isteri. Kalau tak ada isteri, saya cemburu lah. Dah mana mau makan tak lalu kan? Aku cemburu 3 hari ni. Cemburu mana pula? Cemburu lah. Orang tu duduk dapat menang dengan bini dia. Cih, bodoh. Tu bukan cemburu, tu bengong. Faham? Namun tak ada bini cemburu apa? Cemburu sifat lelaki. Tapi pertengahan, bukan melebihi batas. Faham? Siapa bini dari nak buat benda langsung, kita hakmu. Suami cakap nak orang jual ikan, tak nak. Bercina aku. Kodeng, tangan seperong tu. Mu cakap dia nak jual ikan. Mu cakap dia. Dah kita tanya, ayah kuri tak jauh. Ayah kasih hakmu. Ya dah, kamu tak mau telefon. Tu cemburu tak tahu ke benda. Tak boleh, cemburu pertengahan. Jangan melebih batas. Siapa menyusahkan isteri. Tak boleh tau. Kawan tu tak ada riak, tak ada apa lagi cemburu. Tak boleh Dan tidak ada, tak boleh siapa tak ada cemburu langsung. Orang lain ni tak ada cemburu langsung. Pasal apa? Duk fahamnya cemburu ni orang puang. Mana kalau isteri kita cemburu lah kalau siapa buka aurat depan orang. Cemburu ni mana kita tak rela, kita tak suka, kita tak seronok. Mana lihat ada ni? Bini lelaki tu dalam kereta, bini turun beli kuih, tak ada duduk. Tak ada sifat cemburu. Cemburu lah bini kita orang boleh mari ambil. Cemburu. Tak apa lah. Dah keluar dengan dia. Bini mu. Bos jabat aku. Ingat apa dia ni ada hal. Bos jabat. Boleh mari ambil bini kita malam-malam. Dah ada. Ada malam ni. Makan malam. Faham? Dah bini kita kita ribau. Mustahak boleh mari ambil Dah kita tengok saja. Nak. Pergi dulu ya bang. Datang. Bos lelaki mari ambil luar Volvo. Nampak? Hijau punya pasal. Kita tengok saja. Tak kata apa dah. Hang hijau Dia lagi ada dinner mana ni. Sambut MB gitu gini. Tak marah Kalau ambil saja-saja itu baru macam marah. Kerja tak apa. Tak ada cemburuan. Tak benar tu. Boleh orang ambil bini dia. Buat dia rasa gitu. I tak ada 4 hari minggu depan bang. I kena pergi Pulau Pinang dengan bos I. Okey lah. Kena pergi dengan bos Pulau Pinang 4 hari. Mari ambil. Siapa mari ambil. Bini kita tengok aja. Pak malam peluk robok malam. Dah peluk bini dah. Peluk robok. Dah bini kan ada lain. Ada dengan bos Pulau Pinang. Jadi buat benda. Mana tahu 4 hari. Tak ada sifat cemburu. Jadi tak tahu ke benda dah kita ni. Orang puan hak tak payah cemburu, jadi cemburu pula. Orang laki-laki dia ada bini tak? Dia boleh tak berkenalan dengan perempuan lain? Hati jawab Allah. Boleh tak? Haram tak? Jawab kan. Tapi kalau isteri haram tak? Tak apa tu. Anda agak jawabmu. Kenapa dia tidak haram berkenalan dengan perempuan lain? Dia ada dah isteri kan? Sebab dia dibenarkan berkahwin lebih daripada seorang. Jadi bila dia nak berkahwin dengan isteri yang kedua, boleh tak berkenalan dulu? Boleh Nabi suruh kita tengok. Fanzur ilaiha, kita tengok dulu. Jangan makan nikah dulu. Kita tengok dulu. Faham? Tanya khabar dulu. Tanya nama dulu. Anak tadi berkenalan yang dibenar dalam Islam. Dah isteri jadi kata apa? Itu Islam. Tapi pertengahan jangan cemburu buta. Jangan cemburu yang menyusahkan isteri. Serba tak boleh tak buat belaka.
Nah, cakap dengan kawan perempuan dalam telefon pun marah kok. Nah, itu tak boleh itu bukan pertengahan, melampau batas. Nah, sekira-kira jangan dibiarkan istrinya berkata-kata dengan laki-laki yang hailat. Dan jangan dibiarkan seorang laki-laki yang hailat. Hailat ni maknanya laki-laki asing yang boleh berkahwin dengan dia kalau bercerai dengan kita. Itu hailat, bukan hailat. Masuk ke rumah dengan tiada hadir ia suami serta isterinya itu. Kalau bukan mahram tak boleh masuk dalam rumah kita. Kalau kita tak ada rumah, bini kita dia ada. Tapi dah dia orang lain, orang mesra. Baik sangat. Kawan isteri mari rumah, suami ada, kawan lelaki nak cakap hal jabat-jabat je. Masuk dulu. Abang mak abang mak masuk dalam. Dah. Dah cik abang awak ni, cik abang saya tak ada kompor. Khusus JKK. Ada. 3 hari. Mana boleh masuk, tak ada orang. Dah anak ada, anak ada pun tak boleh masuk. Melainkan anak tu besar dan diizin oleh suami. Nampak? Kalau anak kecil tak boleh. Pasal budak kecil tak erti benda. Benda-benda lagu ni lah yang mula dibuka oleh Yahudi Nasara daripada kehidupan orang Islam. Islam ini mengajar hijab, iaitu ada dinding, ada batas antara lelaki dan perempuan. Yahudi Nasara dia akad dinding ni. Bila akad dinding ni jadi rosaklah umat. Sebab tu dulu sekolah dia buat suku duduk. Dia ni dia buat sekaligus. Kau naik tingkatan kau tinggi, kau rapat duduk. Masuk kolej berpiping tangan terus. Masuk universiti beres bos. Nampak lesen besar. Nak buat guna-guna pun. Ini semua daripada penjajah. Nak menghancurkan Islam. Kan dia ada hijab kan? Tak boleh jadi berzina. Takat tepuk tangan boleh tahan kiri, takut berzina. Berzina rosak keturunan. Berzina jadi perbalahan dalam keluarga. Mu tak mengaku anak, aku tak mengaku ni, begitu balah pula pihak keluarga perempuan hak berzina, tak balah dengan bermusuh dengan pihak lelaki hak berzina dengan anak dia pula. Dia nak pergi ke zina tu. Nak pergi ke zina ni dia akad takdir. Dibuangkan sifat hayat, sifat malu. Dulu orang perempuan malu, dia ni tak malu. Dah tunggu jatah dia jalan. Bawa helmet tunggu. Kalau lelaki mari rapat ni, dah mesti rapat. Macam laba apa? Perempuan dia ni dia panggil tina garis. Temu jatah tengah jalan. Tina garis. Dia dah tengah garis ada pergi dah. Pergi patah tunggu belakang airport. Tina garis. Dulu tina maghrib, tak tina garis. Dan mak dia tak kata dia, mak datang dia. Garis dah adik kita ni orang puan, orang puan. Kau sebelah tebik lagi. Hal ni kerja sendiri nyawa rumah. Tak ada apa-apa lah. Duduk 5 orang saing-saing pakat 60 jam orang, bayar 1,400 jam setengah. Duduk pelik kolam, duduk perumahan. Kampung mana ni duduk Sengatong. Ni duduk Bariso. Mari duduk bandar dah, keluarga jauh. Pukul 10 jatah mari ambil. Waktu mari ambil dengan seteru. Waktu mari dengan lori minyak. Waktu mari kok paselang kok dapur. Waktu katung pagar dengan motosikal tokat ada. Dia tengok kehidupan dia. Jarang-jarang sekop juga. Jarang-jarang sekop juga. Tadi kita lalu nak maghrib dia. Lalu ikut Taman Dahlia. Dekat Jalan Pusara. Dia belajar polis. Depan tu dia duduk 5 orang. Dia main badminton. Orang nak bang lah, dia main badminton tengah jalan. Kalau banyak kata main badminton tengah jalan. Kereta lalu je lari dulu. Kereta lalu lari dulu. Kereta tak ada main badminton dulu. Faham lagi? Bukan orang situ, budak-budak situ, budak-budak darat. Duduk jauh-jauh, mari belajar di kolej situ. Itulah cara dia. Jadi lah kali kita lalu. Kita lalu tu mungkin dia nak smash tu. Dia nak smash, tengok kita lalu jadi dia ada smash, bola pun jatuh.
Catung muka tengok sakit tu. Nampak? Ni dengan luar pendek, baju ngah pendek. Sekolah harap tak akan tujuh. Umur 17, 18, 19. Jadi kita kena slow lah. Kalau laju takut lenyek raket dia, tu 3 hutong je buah satu. Yang tandanya kasut pula takut dia kira garisang. Pelik-pelik mainan. Luar pendek. Kata aku semek dak ide budak ni. Agak nak bawa raket ke? Cek metal. Metal dia. Metal pergi duduk luar. Rumah-rumah lama hidup dalam. Jadi isteri tu pergi luar. Nampak tak? Jangan isteri tu duduk dalam lah. Tu pergi luar ataupun isteri masuk dalam rumah. Dia tak kira metal tak metal. Orang lelaki kan. Ada metal belaka. Betul tak? Dengan main tak apa dia okey dah. Dia sama-sama beres. Dia hari dari hari dia turun minyak, dia jadi juga. Macam gajah dah lah. Kalau duk baik-baik kan dah. Sampai nanti nanyik nak sarang. Tukang jaga dia, tubik dulu. Dengan main orang lelaki dia bisa dia gajah ni. Dia kata kita tak apa, kita warak kalau otak muar. Jangan cakap so. Jangan pula diberi perpandangan dengan yang tersebut itu. Allah, kalau orang ni dah pagi dia kata jabat bini dia. Bini jabat lain, laki jabat lain. Kerja jabat dah ada. Tapi bini turun pada kereta tu, laki jatuh. Gelek bini turun. Katak. Tak abang ni. Masuklah jabat. Mulut ni merah penyala-nyala. Ni atas kelopak sama. Ni celok hitam. Tepi ni pink strawberry tu. Nak tunjuk ke apa? Tunjuk ke bawah jabat laki dia nombor 2. Tu dayus kot tu. Anak beranak dayus. Faham? Dengan muka sobek gitu, solek gitu, tabarut gitu. Kita tukang biasa. Dia duduk ini, bagi tunjuk peseng dia, lawa dia, hidung dia, bibir dia, mata dia dengan sama-sama jabat dia. Jadi suami dikira dayus juga. Lepas tu kalau suami, isteri kerja di jabat-jabat, jangan beri bermakeup. Nampak? Kita ni orang Islam. Dia ada apa benda ni peraturan. Nak makeup di rumah, nak makeup jika sama orang puan boleh. Tu dah tu. Tak ada cemburu isteri pakai baju ketat, seluar tracksuit, baju lengan pendek. Tok lelaki tak ada rasa apa. Tok lelaki tu dipanggil no egg. Faham? No, mana tiada egg, telur. Faham? Betul tak? Ada? Bini ni tracksuit ketat. La ilaha illallah. Tok lelaki jatuh. Dah buat benda senang. Batu huruf bagi-bagi. Pagi tadi pun dulu. Baki yang ni bisik mari, yang ni Rukia, ni Zora. Bini tu pun kelihatan depan itu. Bukan bakal sana. Baju ketat kan. Dah masih buat gini, dia tak masih gini. Bapak kita. Faham tak? Mutuso. Tu tak ada cemburu. Tak ada cemburu. Dan apa kan dia orang ramai-ramai. Kalau jabat gitu belaka, orang ramai masuk belaka. Tak ada peduli. Nak senang buat cara nak senang. Bukan kalau senang. Ria abah keluar pelus kesihatan. Tu apa yang pakai baju cek lah. Apa yang pakai tracksuit pula. Apa punggung yang belaka. Orang anak 7 anak 6 pun senang juga. Duduk di besi ni punggung. Kita tak lalu sekali dah pandang hari pusing. Orang jabat punya pasal. Laki dia hak ni nampak selok kain pistol saja. Peluru tak ada. Bukan marah senang. Pakai ada tak senang. Tengok bini kita pakai luar tak juta mana boleh. Mu nak senang ke mu nak benda nak tunjuk badan ke benda.
Nah, mana boleh pakai ketat-ketat itu. Dia ketat seksi-seksi kulit dia apa semua, body dia untuk suami. Bukan bahan tontonan ramah. Kalau tontonan ramah kafiran lah. Orang putih Nah, dia tak ada hal. Bini dia luar pendek ke, luar ketat ke, tak ada hal. Tak, jangan tidur dengan lelaki lain sudah. Ada kita orang putih. Bini luar ketat, tak ada hal. Pelik-pelik tu. Maka sekiranya sepatutnya ada bagi suami itu menaruh cemburuan. Dia kena ada cemburu. Maknanya cemburu ni jangan benar dia buat benda-benda seperti itu di luar rumah. Kerana wajib atasnya suami melerakan ahlinya daripada dijahati oleh orang. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah rajulun wa ma min imri'in la yughazu illa man qusal qawl. Artinya bahawa sesungguhnya aku sungguhnya cemburuan, dan tiada seorang yang dari cemburuan melainkan terbaliklah hatinya. Orang yang tak ada hal bini dia dah akan tutung keluar rumah, orang tu tak ada, hati dia pusing ketang. Orang yang tak ada hal, isteri dia pakai kain belah dapat nampak labu putih, orang ni hati dia terbalik. Orang yang tak ada hal, bini dia jogging pagi-pagi, main sokang, badminton, bola jaring, orang boleh tengok tak pakaian dia, maka suami dia hati terbalik ku. Nampak? Atau terbalik pahit. Orang panggil musik ketang. Tapi gitulah, bila kita jauh daripada agama, tak ada panduan. Nak panduan dia mana mari surah. Tak pergi surah. Dah mu nak pergi tak tengah surah. Politik lah mungkin. Dia kata politik, orang kata bodoh nak marah. Di surah ni dia boleh sebut belaka lah, ekonomi ke, politik ke, hukum hakam ke, halal-halal ke. Dia boleh sebut benda-benda karut. Tak boleh sebut kan. Dia alasan dia. Dia mau kata politik dana ada sebut politik pun dia tak pergi juga. Alasan dia. Pak mana sabar alasan dia dengan surah kat rumah dia. Kalau tak ada sebut politik dia kata tak faham situ. Nampak? Bolok ngajar je kita tak apa faham. Itu tak pergi. Di bahang tu pula. Ada yang kata kerah sangat. Dia tak pergi surah kat rumah. Kerah sangat itu, kerah sangat. Dah kat lembek tak pergi tak? Walhasilnya jiwa dia tu jiwa Yahudi, jiwa Nasara tu. Jenis cari makan pagi petang dan tak payah cari akhirat. Padang dengan sayang cukup dah. Cukup itu naik haji Mekah. Boleh title haji sudah. Anak bini macam bapak pangan. Sama bodoh dengan pangan. Tanya bini dia sekurang-kurang masa suci antara dua haid, dah dia jawab. Tanya bini pangan, dah dia jawab juga. Anak-anak bapak pangan. Betul tak? Itu saja. Tapi pangan ni pakai jawab. Bini dia lawa pakai baju kurung. Ada spang atas kepala baru dah mula benda makan gaji. Tapi ilmu sama bodoh dengan bini bapak pangan. Duduk atas penggang kenyang. Oh, kerang nak tu. Lagi kambing. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburuan dan orang yang mukmin pula cemburuan. Cemburu Allah Ta'ala itu mendatangi seorang laki-laki akan diharamkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Bila seorang laki-laki berzina maka Allah cemburu. Benda maknanya Allah cemburu, Allah tak suka. Cemburu ni tak suka. Ketahui ilmu cemburuan itu disuruh bila ada alamat yang jadi syok akan dia alamat kerana hendaklah memeliharakan akan kejahatan yang datang atas isterinya. Tetapi jangan sangat-sangat berlebih-lebih cemburuan yang tiada patut pada adat. Sekiranya jadi jahat sengka akan isterinya dengan tiada suatu sebab yang membawa kepada syok akan dia akan isteri. Makin macam itu ditegah jadi benci oleh syarak. Baik, kita faham dah sifat orang laki-laki suami wajib ada rasa cemburu. Tapi biar pada patut jangan lebih sangat. Sehingga tak ada sebab apa-apa pun yang marah juga ke bini dia. Dia reka gitu. Isteri dia cakap dengan kawan perempuan telefon dari pejabat. Mesej. Mu mesej dengan apa dia? Dah kawan pejabat perempuan. Ke datang nampak nak susuk ke datang ada dia kata gitu. Dia ada sebab. Dia ada apa benda alamat tu. Faham?
dia ada alamat dulu, baru boleh kata kita marah. Main kita tak percaya ke dia, lalu kita tak boleh berhati-hati ya dia ada hati tak orang puang ni. Jadi kita nak kata dia cakap dengan orang datang tu, biar kita nampak dulu mesej tu. Sayanglah gitu punya boleh tahan kira. Cakap dengan orang kedai pun marah. Cakap dengan orang jual keling jual kain kan. Dia tanya dah, kalau 5 meter cukup tak? Duk lelaki duk nak kata mu cakap dengan keling ni. Marah juga, kata tak tanya kain. Tanya kain ke dia ke mengorak keling tu. Tu dia panggil cemburu yang berdoa lalu. Tak ada sahabat, tak ada korena, tak ada dalil, tak ada burhan, menyusahkan orang. Kita ni suami ada kuasa betul, tetapi jangan kita anggap isteri kita tu macam binatang. Dia manusia tak, dia ada perasaan tak, kena ra'i tak. Dan lagi pula kita ni penjaga dia. Macam ayah dengan anak kalau berlawak benar ayah sama. Kita boleh sepak dia, boleh kepak dia, boleh pedak lawang dia. Lawang biasa. Tapi takkan kita nak buat gitu. Tak tidak boleh lawang. Jadi kena kasih sayang lah pula. Banyak memberi maaf. Banyak buat lebih kurang. Pasal kita kira orang puan ni kurang akal. Kita lebih akal. Maka segala salah nak marah sama, maka jadilah kita juga kurang akal. Kita ada macam cikgu. Dia ngajar budak sekolah rendah, takkan nak buat macam budak sekolah menengah. Budak tu dah ingat bawa kandang ni sepak. Bodoh ni cikgu. Sebut lagi budak-budak. Kalau ingat tak mau, orang tak panggil budak-budak, orang panggil cikgu. Faham? Dia tu cikgu tak hari surah, satu budak-budak akan sepak kali orang. Cikgu kita dengar malam surah kat mak. Cikgu tak pergi. Tunggu. 40 pelajar pakat sepak punggung cikgu. Baru dia tahu. Jadi jangan kita ni keras sangat dengan orang yang dia tu rendah daripada kita. Ambillah kelebihan kuasa kita ni, banyak memberi maaf. Tapi maaf bukan segala benda. Tengok bini keluar pakai kain belah nampak berhubung. Dah mana bini mu apa tinggi kat belah? Tak apa, maaf lah. Saya menyayangi. Bukan maaf gitu. Sebab orang puan ni dia banyak buat silap. Banyak buat salah. Baca orang yang belum pernah ada isteri, dia tak rasa. Dia banyak silap. Orang lelaki silap tak, tapi dalam hal rumah tangga dia banyak buat silap. Dia banyak ulang kesalahan yang sama. Kita ni kalau tak sabar, jadi bercerai-berai. Boleh kediam sekali cerai. Tak ada arah sangat-sangat dah. Kena banyak sabar, sebab dia banyak salah. Kalau dia kata dia tak buat dah, jangan kita percaya habis-habisi. Mana kita percaya untuk hari ini, akan datang dia buat salah pula. Dan kita faham, memang dia manusia, memang dia ni buat salah dah. Orang puang pula, kereknya ulang hak tu dia saja. Jadi kalau kita pakai main leceh, kita pelepah, cabutkan dia. Kalau dia kata tak mau buat dah, maknanya dia akan buat lagi. Dia sudah tu kau buat. Kalau dia kata hak ni ngelah dah, maknanya hak ni permulaan, tak ada lah. Kalau dia tak buat dah bang, kita tak apa dah, aku maaf lah. Tapi ingat dalam hati cik dia kata tak. Sebab dia Ibrahim minta maaf. Sehari 4 kali hari minta maaf. Jenis dia kau buat. Jangan kita keras sangat. Nabi pesan dah, kalau kamu keras, nescaya akan jadi patah beliau. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha minal ghayrati yabghadahu Allah ta'ala wa hiya ghayratul rajuli ala ahlihi min ghairi sababin. Artinya bahawa sungguhnya setengah daripada cemburuan itu dibenci dan dimurkai akan dia oleh Allah Ta'ala, iaitu cemburuan seorang laki-laki atas ahlinya tiada sabab yang membawa kepada syak. Berserahan jika ada suatu sabab yang membawa kepada syak, maka sebenarnya dan sepatutnya dicemburukan baginya. Allah tak suka suami itu terlampau mengintai-intai sangat isterinya, padahal tidak ada sabab dan tidak ada dalil apa-apa dia itu ada main lelaki, tapi nyai-tai-tai sama sehingga membeban ataupun maknanya menyebabkan jiwa isterinya itu tidak tentera. Tuhan tak suka gitu. Siapa masa coba dah main orang lelaki sungguh dah. Tanya dia model.
Tak, munak sungguh ke dia? Kalau munak sungguh, mutabur dah kaku, aku cirat. Nak tu. Kalau isteri kita nak ke orang lelaki lain pula, tanya dia. Tak usah faham-faham. Tak usah sepak terjang. Faham? Bak hati kan? Faham lagi hati. Nah, ni dia hati. Nah, tanya dia dah munak ke dia sungguh. Siapa dia tu? Boyfriend lama. Nah, dah mutabur dah aku. Itulah. Kan bang arah pun nak tak ambul dah. Sikit dah siang dia. Dia nikah mak ni. Nampak lagi? Payah benda. Kita nikah lain kan? Pasal sandal. Belakang lagi. Dah. Apa benda susah kan? Jodoh kan? Dayak nikah. Kan dia dah tak ambul kita paksa juga. Dia nak ke lelaki lain, kita duduk sipang-sipang juga. Jadi dia ikhlas tak? Dah lah. Sedangkan tujuan berkahwin ni kasih sayang. Dari dia sayang dah kita, lepaslah dia. Orang kata wasabihunna bil ma'ruf. Kalau dah ada sabar, lepaskan dia dengan baik. Lagi dia dah ada dosa. Nah, kita lepas dia dengan molek-molek, tidak bermusuhan, dia kahwin pula dengan onu, kita boleh pahala pula. Dia gitu. Tapi jangan sampai ada cemburu langsung ikut nak buat. Memang nak queen control dulu. Nak balik ke apa, nak pergi mana-mana atas bini belaka. Ini hanya menyakit lah. Nak tubik makan, nak tubik minum dengan kawan-kawan, tak boleh. Kata, esok lah bini aku di rumah. Takut bini dia marah. Allah Rabbi. Tengok pada misal tu. Masa ekor cono misal. Tapi nak pergi detail ini, bini aku ada mula. Esok lah bini aku balik kampung. Beres lah. Merdeka. Nampak? Tu orang lelaki. Demikian lagi janganlah sangat memeriksa dan mengintai-intai akan kejahatan isterinya itu. Dan akan kecemburuan yang dia demikian itu ditegur oleh Nabi SAW. Jangan dia periksa-periksa sangatlah. Ada sabar, ada riak, baru kita mula siasat. Tak ada, sangka baik orang. Batu orang ada dia tengok orang ni orang jahat, memang jahat sungguh lah. Tapi kita tak benar. Jangan kata jahat. Kita tak benar tengok orang duduk depan dua jalan, dua atas wakaf. Orang ni baik ke jahat? Ke jahat. Ke jahat. Jangan kata jahat, kata baik dulu. Walaupun dia jahat sungguh. Pasal kita tak ada dalil. Faham? Dia panggil husnul zanni. Maqam husnul zanni, maqam tinggi sisi Allah. Iaitu sentiasa bersangka baik dengan orang yang tidak ada lagi riak-riak jahat. Kata baik dulu. Nak kata jahat, biar ada sabar dulu. Biar nampak bukti dulu. Bini kita gitu juga. Tak usah duduk cek-cek sangat. Menebeng-nebeng. Tapi janganlah. Tak lepas merdeka dulu. Kita masalah ni bukan cek sangat. Ramanya merdeka dulu isteri. Sampai bebas ke mana-mana. Dan telah berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula jalan yang mengirakan, yakni melepaskan daripada cemburuan itu, bahawa jangan diberi masuk atas perempuan itu seorang laki-laki, dan perempuan jangan diberi keluar akan sekalian. Imam Ghazali dia kerap dia kata senang tak boleh cemburu, jangan widik-widik capur sangat. Sebab itulah kita ni di antara perkara syariat yang telah mula hilang daripada kita masyarakat Islam, iaitulah hijab antara lelaki dan perempuan. Kita kan dilatih, maknanya perempuan dan lelaki ni memang makhluk Allah Ta'ala belaka, manusia belaka. Tapi kita diajar, kalau semayang, kalau zaman Nabi tidak akan habis gini, dia duduk belakang perempuan, lelaki duduk depan. Zaman kita buah tabik. Maknanya luar daripada surga kita faham. Bila kita buat makan puluk, ni bagian puang, ni bagian lelaki. Tak usah buat capur gitu. Dia ajar kita tu. Maknanya nak capur-capur ni, laki-laki dengan lelaki, puang dengan puang. Orang-orang kafir dia ngaji benda ni. Oh gini. Jadi kita buang benda ni jadi mukhalatah. Dia reka, dia fikir, dia buat sungguh-sungguh, duduk fikir cara mana nak suruh jadi asing-asing dalam Islam ni jadi capur. Diwajibkan capur dalam sekolah, dalam kolej, dalam IPT, dalam tempat-tempat kerja, digalakkan, dihilangkan sifat malu. Kalau ada kursus-kursus apa dia buat, main pula. Main sokang pula dalam kursus tu. Puan dipasang dengan hak lelaki.
Cari barang hilang, macam-macam macam. Ni semua ni mari daripada Yahudi Nasara Melaka. Akhirnya jadilah negeri kita learning. Laki puang tak ada malu dah. Mula-mula hilang sifat malu laki-laki perempuan tahun 30-an. Setelah dibuang negeri Haji Abdul Rahman Limbung ke Mekah, maka tiada lagi ulama yang boleh membangkitkan semangat umat Melayu Islam Terengganu untuk kekal bersama hukum syarak. Jadi lara sampai kini. Tak pada tahun 36 dicampur laki-laki perempuan sampai zaman kita. Campur laki perempuan jadi benda biasa dah. Hak sukunya tengok pondok-pondok lah. Kalau sekolah moden tengok dia pakai campur habis. Senang-senang sama, sokang-sokang bersama. Dan adalah beberapa sahabat Nabi SAW menyumbat akan segala lubang jendela yang di dinding dan segala lubang pagar rumahnya, supaya jangan melihat pada segala perempuan, pada segala laki-laki. Perempuan zaman sahabat berhijab nikah. Nikah ikut lubang dinding. Ada orang lelaki dan ikut dua. Dia ada lelaki je pun. Yang menyakit dia, orang lelaki tara puan. Betul Bayar tara puan. Dah apa berlahi, tapi pernah buat dah mana. Kita ni bukan wanita kok lubang. Orang puan lalu tengok, orang puan lah, orang lelaki lalu tengok. Atau panggil kita. Faham? Jadi sahabat ni disumbat lubang-lubang jendela rumah. Yang hanya ada rumah lubang-lubang ni dapat seluk. Tak boleh bini dia ngita kan. Pasal orang lelaki tak tengok orang lelaki. Ada tak tengok orang lelaki duduk ngita orang lelaki. Tidak apa saja tu. Faham tak? Congok tu lah. Ngita je. Aku ngita kolok. Kita ke puang Orang lelaki nak tengok orang puang. Orang nak tengok orang lelaki tu awak dah pasal. Dia guru dia. Jadi zaman sahabat tu, bukan zaman sahabat tu, zaman dari Nabi Adam ni dah. Laki-laki perempuan. Dia macam magnet utara selatan. Utara dia tak rapat. Utara selatan Allah tu lekat selalu. Melainkan yang tua bangka punya rogo dia orang. Besuk kapu ayah ni. Baca hari yang main tu. Nenek 72 tahun di rogo. 72. Allah lebih. Kalau gajah mampu lama. Faham? 72 rogo mulai ada. Dah salah 27. Dan telah melihat oleh Mu'adh Ibn Jabal itu akan isterinya menyelip dari jendela rumahnya. Maka memandu ia isterinya itu. Dan melihat ia akan isterinya memberi kepada hambanya lelaki akan buah tupah buah epat. Yang telah memakan isteri akan setengahnya tupah buah epat. Maka memandu ia sahabat dia akan isterinya. Satu hari Mu'adh bin Jabal tengok, isteri dia duduk tengok kot ikat. Orang lelaki lagi kot dua. Mu'adh mari ke belakang, kepak tak perlu, lapau putih. Rapuh kena. Dah apa pula faham kita. Muitam dia. Minta maaf. Jangan main. Tapi janganlah buat gitu. Memang dia ada laki dah pun, memang dia berani tengok. Macam kita ada bini dah pun, berani tengok orang puan. Betul tak? Bukan berani tengok diri sahabat tengok, mana kalau tengok jadi semangat. Sama tak kita tengok orang puan kita dengan tengok tau siapa, sama tak? Lain tak? Lain lah. Orang yang sama ni tengok orang puan dengan tau siapa, sama ni tengok orang puan, sama ni tengok tiang api. Tu bukan lelaki, tu syahwan. Faham? Syahwan lapang tau. Tu bukan tu punca. Jadi oleh kerana suka tu lah dia peraturan. Dan Nabi pula akui mana-mana orang yang ada isteri dia, kemudian ditupik bandar, dia tengok orang puang comel, dan comel itu menyebabkan dia rasa seronok. Memanglah saya suka tengok orang puang comel. Tak ada orang tak suka. Maka hendaklah balik ia jimak isterinya. Maknanya Nabi tahulah orang lelaki. Bila tengok jalan tengok apa comel puang ni. Ada apa, mu ada dah bini di rumah. Kau nak motosikal balik di rumah.
Sesal pada ain. Dia gitu. Sama je. Dan kata Hasan Basri tiga tu wallahu a'lam, kita tengok soalan. Ada orang kata upah haji ini seeloknya semasa kita sedang sakit. Kalau si sakit itu tahu sempat buat haji, si sakit itu tak sempat buat haji kerana dia telah meninggal, adakah patut buat juga upah haji tersebut? Dan adakah boleh kita ingin upah haji untuk ibu bapa kita yang sudah lama meninggal? Masalah orang yang mati dan tak sempat pergi haji, ataupun orang yang sakit berat yang tak boleh nak pergi haji. Dengar baik-baik. Yang pertama, sakit berat yang membawa kepada mati, tak mampu nak duduk atas kenderaan, tapi ada duit, wajib diupah orang lain pergi. Dia belum mati lagi. Hak lain tak boleh ganti ketika hidup. Puasa tak boleh ganti. Walaupun sakit berat, bayar fidyah. Semayang tak boleh, orang lain tu belum semayang lagi dia hidup. Haji boleh, syarat sakit berat dan dia ada duit. Jangan sakit sikit, sakit berat, sakit membawa kepada mati. Itu masalah selesai. Mati dah. Mati dah ada dua masalah. Yang pertama, dia tinggal titik cukup untuk upah haji. Upah haji katakan 2,000. Duit dia 2,000 ataupun lebih, wajib upah haji. Dan ambil duit itu upah haji, berdosa. Faham baik? Waris-waris berdosa. Yang kedua, mati dah tak pergi haji, duit tak ada. Maka tak wajib upah haji. Sunat sahaja warisnya belanja dia upah haji untuk si mati. Faham kan? Seorang itu tolak hukum Allah dan ia kata ikut Nabi Muhammad peceng lama. Bahkan dia semayang 5 waktu tak pernah tinggal, tapi dalam semayang dia mengucap kalimah syahadah. Adakah dia kafir juga? Ya, jadi kafir juga. Kerana jumhur ulama mengatakan syahadah di dalam sembahyang itu tidak sah dijadikan sebagai syahadah balik semula kepada Islam. Dia kena syahadah luar sembahyang. Umpama dia kata jadi tak maju ikut Islam, jadi dia ni telah jadi kafir. Kalau dia kata begitu, ikut Islam tak maju, ikut Rasulullah jadi qalaq, laksana hudud jadi zalim, itu kalimah-kalimah kafir berkata tu. Siapa yang fatwa? Mufti tanah Melayu kan kita sebut depan cari dalam kitab Muqaddimah Mustikah Hadis, dipersahkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Orang yang kata begitu jadi kafir. Bukan kita kata, Jabatan Perdana Menteri pesah. Faham? Jadi jawabnya, dia tak boleh mengucap dalam semayang, dia mengucap sukul luar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku tarik balik perkataan aku, ikut sunnah itu qalaq, atau ikut Islam itu jadi tidak maju. Kena kata berlapak gitu, maka jadilah dia agama Islam semula. Nampak? Sebelum menamatkan bacaan surah di dalam sembahyang, imam terus angkat tangan dan terus rokok tanpa ada tamakninah. Sah tak saya menjadi makmum kepadanya? Sebelum menamatkan bacaan surah di dalam sembahyang, imam terus angkat tangan dan terus rokok tanpa ada tamakninah. Tu imam baca surah, tak dah habis surah angkat tangan rokok. Dia kata tanpa tamakninah. Lepas tu kita tanya balik, tamakninah kat mana? Kat mana tamakninah? Sebab dia kata imam ni boleh tak kita ikut lagi? Kalau tamakninah dalam rokok, maka tak boleh ikut lah kalau tinggal. Ke tamakninah berhenti daripada baca surah baru boleh rokok? Itu tak wajib tamakninah. Lakum dinukum waliyadin, rokok itu dulu. Dalam baca surah hujung rokok dah. Jawabnya dah atas banyak. Perbuatan itu makruh kerana tidak diselesaikan surah di dalam siang. Makruh.
Tapi kalau gigi rokok, datang jawab indah kat pada Allahu Akbar, sami Allah subhanahu hamidah. Nescaya dia telah meninggalkan syarat sah sembahyang, iaitu wajib tamak-ninah dalam rokok. Barulah keimam ini kita kena mufaraqah. Itu pun kata ulama, kalau kita rasa tak sedap, kita tengok rakaat yang kedua. Nah, kalau betul macam tadi juga tak ada tamak-ninah, barulah kita niat mufaraqah wajib. Takut salah tadi kita salah tengok. Ada juga mata kita kelip, nampak dia macam laju. Kita kan yang laju. Nah, salah tengok. Tunggu rakaat yang seterusnya buat sama ke tak gitu. Gitu juga. Maka sah dah. Dia ni tinggal tamak-ninah. Tinggal tamak-ninah, kena semayang semula. Nah, dalam mana? Dalam rakaat. Allahu Akbar, kena berhenti dulu. Baru boleh kata sami Allah dengan hamidah. Tak ada tamak-ninah ni Allahu Akbar, sami Allah dengan hamidah. Nampak? Sebab Nabi kata kepada laki-laki ni, dia telah meninggalkan tamak-ninah dalam rakaat. Nabi suruh semayang semula, dan Nabi pesan summarfa ra'saka hatta tatma'inna qaiman. Kemudian summarka, kemudian hendaklah kamu rakaat hatta tatma'inna raki'ah, sehingga kamu betul-betul tamak-ninah di dalam rakaat. Baru barulah buat hak lain pula. Jadi ulama kata tamak-ninah dalam rakaat menjadi syarat. Jadi kalau tuan imam tinggal tamak-ninah, barulah kita niat rakaat. Tapi kalau tuan imam datang habis surah rakaat dah, itu tidak membatalkan sembahyang. Dia membuat perkara yang makruh saja. Sebelum solat jemaah, saya lihat imam mengalihkan sejadah ke kanan, dan ia qiyam mengikut sejadah. Sedangkan makmum qiyam mengikut sah surau. Sah ke tak ikut imam gini? Acak kali dah saya perasan. So imam semayang gini, makmum gini, jawabnya sah. Yang tak sahnya imam gini, makmum gini, atau imam gini. Banyak sangat larinya. Banyak sangat. Sebab kita bukan maknanya wajib tepat dada kita kena dengan Kaabah. Pasal kita tak nampak Kaabah. Kita yang jauh daripada Kaabah, arah saja dikira bersamaan. Arah saja bersamaan. Jadi kalau kita gini berlakulah. Kalau gayak sikit, tak kena sikit body, hukumnya dikira sah lagi. Tapi kalau kita duduk gini belakang makmum, imam pun ada jaga puak bahan gini, itu tak sah. Tapi kalau lari sikit gitu, hukumnya masih lagi sah diikut. Imam laju sangat, wajib juga ke saya baca Fatihah sampai habis, ataupun saya baca sekadar sampai dan terus ikut imam? Sebab laju sangat tu imam ni. Susah ke tak saya semayang tanpa habiskan Fatihah? Imam baca laju, dia dah tak habis dah. Imam laju semua lah imam. Contohnya dalam imam muda, makmum kan tua. Imam baca laju, tak ada kira. Kita ni muafiq ke masbuk. Kalau kita muafiq, wajib kena habis Fatihah. Kalau kita masbuk, tak payah habis Fatihah, imam rakaat kita rakaat. Tak boleh imam laju kita tinggal Fatihah, tak boleh. Kita kena baca juga Fatihah dah sampai habis. Mana lebih molek, pengajian pondok ataupun di Mesir untuk melahirkan ulama? Sebab saya nak hantar anak saya. Dia tanya mana molek. Jawabnya, kita pun tak faham pondok dengan Mesir. Dia pengajian ni dua lah yang terkenal. Pengajian talaki, pengajian pondok dipanggil. Pengajian cara moden ni buat rujukan kitab-kitab tertentu, tapi tidak secara talaki suti-suti. Itu pengajian universiti. Jadi dua-dua ni molek belaka. Dia ada faedahnya masing-masing. Asal kita banyak belajar. Banyak belajar dan masanya lebih lama. Tak ada kira di mana. Jangan bila kita nampak pondok, maknanya pengajian di Malaysia. Jauh. Maksud pengajian pondok, pengajian ni kita ngaji macam kitab Muhimmah ni. So guru baca suti, berhenti kat tu, sambung kat tu pula. Pengajian ni tidak baca semua kitab. Dia ambil satu kitab, dia ambil satu bab dia dalam tu, dia buat kajian tentang bab itu. Itu pengajian universiti. Adapun dia ambil daripada awal dan tak habis ke belakang pun, tak habis pun, dia lakar juga pasal nak biasa. Lepas tu cari sendiri maknanya sumber-sumber, rojakan, fotostat dan sebagainya untuk menghadapi peperiksaan. Molek belaka. Faham tak? Pengajian pondok mana pengajian baca suci-suci.
Jangan di sini saja, Mesir pun ada. Nah, di Syria pun ada, di Yaman pun ada. Seluruh dunia ada pengajian pondok. Jangan nampak pengajian pondok ni Malaysia. Yang sebenarnya pondok ni bukan pengajian pondok, madrasah bukan. Tapi oleh kerana tempat Malaysia ni buat rumah macam pondok, dipanggil ngaji pondok. Sebenarnya madrasah. Nah, tadi tulis madrasah. Madrasah ni. Maksudnya tempat belajar agama. Nah, jadi kalau style belajar macam universiti tu, satu jenis. Biasanya belajar style hak mengaji kitab suci-suci ni, pengajian salaki. Orang sini panggil mengaji pondok. Di Yaman ada, di Syria ada, di selatan Rusia pun ada juga, di Pakistan ada pengajian macam tu. Tak ada periksa. Faham tak? Jadi nak jadi ulama mana-mana pun belajar asal banyak. Nah, sebab ada ke orang belajar di Mesir. Dalam belajar di Mesir di universiti, dia belajar pula dengan ulama-ulama di luar. Nah, sehingga banyak benda yang dia boleh. Maka dia balik, dia boleh mengajar jadi ustaz dia. Kalau dia mengajar di Mesir tu masuk kelas saja, balik darah nak jadi ustaz. Nah, masuk kelas 2 jam, tu rehat. Esok pula. Esok sejam setengah. Darah gitu. 20 tahun lah aku kata. Kalau 4 tahun, cak ayam. Nah, mereka dia duduk tu masuk kelas, petang dia pergi cari ulama. Malam dah ada kitab pula dengan ulama. Nah, jadi tak ada masalah. Nak ngaji pondok, nak ngaji mana-mana pun, ngaji agama tak ada masalah. Dah. Cuma kita kena rajin dan lama masa. Jadi orang-orang nak jadi ustaz, nak jadi apa, tak syarat lah. Cuma pada akan jalan ikhtiar. Kena banyak belajar. Mula di madrasah, mula di sekolah Arab. Tapi hak mana-mana hak tak ada pengajian Arab, hak lepasang sekolah orang putih, tak usah duka cerita. Boleh ada. Tak ada payah pun. Mudah ni. Asal nak bersungguh-sungguh. Nak sungguh-sungguh. Kita tak pernah sekolah Arab pun. Orang tanya tak sekolah Arab ni, tak ada sekolah Arab. Makan rokok Arab dia. Tak ada masalah, dia nak kesungguhan. Tahun 2001 saya diminta mengajar kitab-kitab Arab di Semazar Tinggi, di Batu Buruk. Ustaz diminta. Kita kan mengajar 4 buah kitab Arab mengajar situ. Kita sekolah Sultan Sulaiman. Ustaz situ tak boleh nak mengajar. Kita mengajar untuk murid-murid Sanawi yang nak di Mesir. Bila Hadari menang, dia ambil kita. Dia kata mengajar politik. Politik kepala hotok ni. Kita maknanya nak khabar, bukan nak khabar kita ni pandai dah Allah juga. Mana kita lepasang sekolah Inggeris. Pandai dipanggil dia ustaz-ustaz Semazar untuk mengajar kitab-kitab Arab di sekolah Semazar. Faham tak ni? Bermakna kita sekarang ni kalau tak ada lulusan pondok tak ada bimbang, boleh jadi ustaz. Caranya lama masa dan bersungguh-sungguh. Mudah kan? Ngaji kampung boleh, bawa upah kan? Kita tunggu duduk atas rambut, kita duduk atas tangga. Ni balik mari lipang kat dia kaki. Tunggu dah balik lagi, kita tunggu dah atas tangga rumah. Tapi kena lama lah. Kena sungguh-sungguh. Dan kalau di Mesir orang pandai ni. Kalau ngaji pondok, orang bijak ni. Soalan seterusnya. Anak yang nak kahwin, dia paksa saya buat majlis sanding. Saya pun ada larang tapi dia tetap nak buat juga. Tolong nasihat kau. Biar dia faham sendiri. Dosa jugalah kiranya dia bertegir ingin buat juga persandingan itu. Anak dia nak kahwin, nak buat sanding. Dia ayah tak buat. Tak cakap nak larang, nak buat juga. Sabar je lah. Kita tetap melarang. Nak sanding juga, sanding yang tidak haram. Iaitu bukan sanding macam biasa. Habis orang balik belaka, pakai lawa-lawa duduk atas pelamin. Mari tengok anak saudara, mak saudara, pak saudara, boleh tengok sanding itu. Dia nak buat keras juga, kita tak boleh turut. Faham tak? Sebab ada 4 haram dengan sebab bersanding sama-sama. Yang pertama, pengantin mendedahkan aurat dan perhiasannya kepada orang yang bukan mahram. Itu haram. Yang kedua pula, jadi sombong dan bangga diri. Yang ketiga pula, maknanya adanya perkataan-perkataan yang tidak baik bagi orang yang menonton. Macam-macam ajuk lah, gitu gini dan sebagainya.
Kemudian menurut pula akan budaya Hindu dan agama kafir yang mewajibkan bersanding dalam agama dia. Jadi dengan 4 yang haram inilah, maka berdosa besarlah orang yang berkerah juga nak melakukan bersanding seperti itu. Nah, nampak kau ni. Dan pok larang dah dia kerja sendiri dah. Dia lawang pok dia. Dah ni tak datang 2 lawang dah ayah. Dah kerja sendiri. Nampak kau ni. Umat Yahudi belaka ni. Melayu Yahudi. Gua ni Melayu Yahudi. Jenis lawang mak ayah. Orang tangan tak lawang ayah dia. Dia. Nampak? Dayak laut, Dayak darat, Dayak bukit. Dia jenis Dayak ni dak lawang orang tu. Kita lawang. Pasal apa? Dah ada makan sendiri dah. Ada gaji sendiri dah. Tak ada Islami, tak ada ikut Islam langsung. Soalan seterusnya. Banyak dah pula. Tengok laju-laju sikit. Sila tengok dekat. Hukum membuat tatu. Hukumnya haram. Haram. Sebut dalam hadis kena laknat orang buat tatu. Menjerongkong gigi. Gigi dia jangan ditarik nak suruh rapat. Hukumnya harus. Gigi comel dah nak suruh comel lagi. Tak boleh. Sambung rambut. Tak boleh. Melainkan pakai rambut palsu bagi perempuan yang botak atau gugur jika ada suami. Dan rambutnya itu jangan daripada benda yang najis, hanya daripada benda-benda yang suci. Nampak? Tu pakai sambung rambut. Rambut palsu. Warna rambut boleh. Laki-laki yang berubang sunat menghinai atau mendai rambutnya supaya tidak berwarna putih. Sunnah Nabi. Perempuan disyaratkan berubang dan ada suami baru boleh. Hal lening-lening ni 2 dosa. Dia muda lagi dia tukar warna. Maka hukumnya haram. Yang kedua, tidak pakai tudung dah pula. 2 kali haram. 2 dalam 1. Mencukur alis. Hukumnya kalau dihaluskan bulu kening, ambil ke atas sikit, tinggal halus, haram, kena laknat. Dan tukang cukur, tukang buka selung kena laknat juga. Nabi kata la'anallahu al-namisah wal mutanammisah. Allah laknat tukang cukur bulu kening dengan tukang suruh. Nampak? Tukang tuang kening. Tetapi kalau mana kening dia besar sangat, dia pun lagi sikit dia gunting supaya suami dia tengok comel, hukumnya dimaaf pada syarak. Tapi kalau pakai cukur teguh, tinggal aduh tengah, haram. Atau cukur botak, korek ke kalang saja, haram juga, kena laknat. Memakai inai. Inai di tangan perempuan saja boleh. Laki-laki haram kerana dia cap kuku untuk wanita. Itu dikira perhiasan perempuan. La'anallahu ar-rijala yalbasuna zinatan nisa'i kama qala. Allah melaknat laki-laki yang memakai perhiasan khas untuk kaum wanita. Tahmilul asabi', memerahkan jari-jari adalah perhiasan yang tertentu untuk wanita saja. Soalan seterusnya. Apakah hukum boikot wajib ke? Tengok, kalau sepakat bagi ulama menghukumkan wajib, maka jadi wajib. Kerana kita ni Nabi kata alaikum bil jamaah, kena ikut ramai. Kalau ada khilaf boikot. Tapi boikot tu kadang-kadang kalau kita pakat tak cara belaka, maka kita maknanya biarkan benda yang tidak baik berlaku ke atas kita sendiri. Ulama ni nak boikot ni dia ada tujuan. Dan dia ada sebab musabab dia. Jadi sebaik-baiknya cobalah boikot. Kalau kita tahu jenama-jenama seboleh mungkin. Mungkin ada 100 produk yang kita tahu kita wajib boikot. Kita hanya mampu boikot 50 saja. Itu sudah dikira baik. Jangan jadi umat yang kira boikot dan rekod tak ada beli bagi dia. Dia kira beli ke anda dia. Ini umat yang tidak ambil kira tentang umatnya sendiri. Nabi tak mahu umat. Laisa minni man lam yahtama bi umuril muslimin. Nabi kata bukan umat aku orang yang tak ambil secara langsung hal yang berlaku pada umat Islam. Tak apa dak kalau jawab salam dengan
Dengan selalu. Sebab ada orang marah saya jawab dengan selalu sulam. Tak faham. Saya pernah jumpa kopiah, saya umur dah, siapa punya, tapi tak ada orang mengaku. Tak apa dah kalau kita ambil. Sebab ada orang kata kena tunggu 1 tahun baru boleh ambil. Jawabnya, benda yang 1 tahun ini benda yang berharga. Umpamanya jam, harga 300-400, cincin, taruh setahun baru boleh milik. Tapi kalau barang murah, pergi hosiah setengah. Tak ada orang mari minta dapat yang ada. Kita pun berambil pakai selalu buat semayang itu gini, hukumnya dimaaf pada syarak. Tak wajib tunggu setahun. Gitu juga lah dengan benda-benda yang cepat rosak. Gitu juga dengan duit. Duit 2% tak rosak walaupun 8 tahun. Tapi 2% nilai yang terlalu rendah. Saya jemput tengok tak ada orang dah boleh beli selalu kacang putih lagi. Tak wajib kena umum supaya dimaaf. Siapa ada hilang 2%, sila berjumpa dengan Tok Imam. Dan mukakan IC dan di manakah kemungkinan duit itu anda jatuh. Jadi naknya korang 2% punya kira. Soalan seterusnya. Seorang makmum telah salah turun sujud jika imam takbir untuk rakaat, apa yang patut dilakukan? Wajib kena berdiri semula. Wajib kena berdiri semula. Dan kena rakaat bersama dengan imam. Kalau dia terus tetap dengan sujudnya, batal sembahyang. Apakah hukum buat tanda dalam bilik tidur? Dalam bilik itu tempat kita solat dan baca Quran. Jawabnya harus. Kerana bukan tandas itu dalam bilik tidur. Bilik tidur itu boleh bersambung dengan tandas. Tandas dalam bilik tidur ni berok biar katil gitu je. Faham tak? Tu lain lah tu. Tandas dalam bilik tidur. Ni daripada bilik tidur nak pergi ke tandas ada pintu. Bila ada pintu dia kira benda lain. Tandas dalam bilik tidur ni tepi katil ada makhluk jambang. Tak ada dinding dah. Adakah berasa kita ambil duit lebih kiriman barang yang dia suruh kita beli, tapi dia kirim mulut saja, duit belum bagi lagi. Kita bagi barang pada dia, baru dia bayar dengan harga kita bagi, sekali dengan untung. Harga barang tu boleh RM15, tapi cakap pada dia RM7 untuk bagian minum air, makan teh. Baik. Dia kata, mu nak pergi luar ni, aku nak pergi Kuala Lumpur. Kira kau beli maknanya tu, apa benda ni? Kain blekat lah. RM8,000, payah nak sini. Tak, blekat India. Dia pun beli harga sini RM20. Dia balik jual RM25. Boleh? Boleh. Yang darinya kawan tu BBT. 25, dia beli 20, ambil 25 selalu tak boleh. Kena pulang balik duit orang RM5. Tapi kalau kirim mulut tak apa. Soalan seterusnya. Saya fikir muskil tentang orang yang hantu pesaka untuk hukum faraid. Datuk saya kahwin 2 kali. Kali pertama kahwin dia dapat 2 orang anak, laki dan puan. Lepas tu bercerai. Kemudian dia kahwin pula kali kedua dapat 3 orang anak, laki 2 puan. 2 tahun lepas dia meninggal. Soalan saya, bagaimana ada orang yang hantu pesaka tersebut pada anak-anak dan nenek saya itu? Untuk maklumat Ustaz, nak dibagikan ini adalah gaji bulanan hasil jualan kelapa sawit yang diuruskan Pemda bermula lebih kurang 1,500 setiap bulan. Berapakah kadar nisbah yang akan dikeluarkan setiap orang anak dan isteri arwah datuk saya itu? Jawabnya, isteri tak dapat lah kalau isteri itu mati dah. Isteri itu cerai dah, tak dapat. Saka cerai dah kan? Datuk tak mati lagi, tak mati cerai dah isteri. Yang dapat anak je. Isteri tak dapat cerai dah. Dia dapat kau? Tak dapat dah. Demi kau tak seorang lagi, tak kini. Tak kini power. Faham tak? Ni kau tak seorang lagi, boleh anak cerai pula. Lama waktu baru mati. Dah boleh tak? Janda. Tak boleh, saka. Jadi duit ni hak bulanan-bulanan Pemda bagi ni dibagikan kepada 5 orang anaknya. Iaitu 2 lelaki dan 3 puan. 2 lelaki, 3 perempuan. Harga 1,500 tu ambil kalkulator. Totek bagi 7. Bagi 7. Ambil 1,500 bagi 7. Nampak? 1,500 bagi 7 berapa? Cikgu kalkulator seorang. 200 lebih. Boh 200 setengah 200 setengah. Jadi hak lelaki boleh 200 setengah tu 2 kali 500. Hak perempuan boleh sekali je 200 setengah tu lagi. Dia gitu. Pasal anak lelaki ada 2. Anak lelaki ada 2. Anak lelaki 2, anak puan 3. Dan lelaki 2 ni dia macam 2 kepala. 2 kepala jadi 4. 4 campur 3, 7 1,500 bagi 7.
Nampak? Puan ambil sebahagian, lelaki ambil 2 bahagian. Nah, janda tak dapat. Apa makna harta sepencarian? Sepencarian ni sama-sama kerja. Ataupun suami pergi kerja, isteri bagian masuk rumah, masuk baju gitu gini, nah dapat harta sepencarian juga. Nah, yang tak dapat harta sepencarian ni, isteri ditawar kerja di rumah, suami beli belaka, makan minum waktu beli makan kedai itu ini, dia tak basuh tak apa, pakai atau kedai, pakai dobi, dia bukan kerja untuk waktu suami dia. Nah, dia duduk saja di rumah berehat. Itu tak dapat harta sepencarian. Pada mayat, apa dia? Pada mayat lah, pada orang mati tu. Pada mayat ni maknanya 1/8 atau 1/4 lah. Nah, kalau laki-laki, kalau suami tu ada anak, ayah ada anak meninggalkan, tinggal bini, anak ada 1/8, anak tak ada 1/4 bagi pada mayat. Tak lepas nenek saya pula meninggal, jadi mana pula di kadar pembagian tersebut untuk anak-anak tadi. Nenek tidak tinggal dah tadi ya. Nah, nenek meninggal, dapat ke anak pula? Cucu tak dapat. Bagi macam tu juga lah. Nah, laki mati dah dulu, dah dapat laki mati dah. Nah, soalan seterusnya. Setelah tadi dah rajak kerana terpaksa telah bercerai taklid kerana suaminya berjanji untuk menunaikan sewa semua rukun-rukun Islam yang wajib, tetapi setelah rajak perkara tersebut masih tidak berlaku. Mana pula? Sah atau tidak rajak kerana terpaksa setelah bercerai taklid kerana suaminya berjanji untuk menaikkan semua rukun, menunaikan semua rukun Islam yang wajib, tapi setelah rajak perkara tersebut masih tidak berlaku. Dia suami dia rajak, nak rajak dia tak mudah. Pasal suami dia tak pergi ke Mekah, tak puasa, tak semayang. Suami dia tak apa, kita buat belaka lagi. Nah, dia pun setuju lah suami dia rajak dia. Lepas rajak boleh jadi bini pula, tak semayang juga. Lagi. Jadi sah tak rajak tu? Jawabnya sah rajak. Kerana rajak milik suami, dia bukan milik isteri. Dia kata aku dah reda, boleh nak rajak aku dengan syarat? Tak boleh syarat, tak sah. Nah, bila rajak dia jadi isteri semula. Nah, dia hak suami tu. Saya buka internet dan buka kuliah Ustaz Rasul Dahari. Sebenarnya nak tengok hak Ustaz, maka tajuknya di mana Allah. Macam best juga. Lalu saya dengar. Dan Rasul Dahari ini dakwa dia adalah kaum tua yang benar-benar mengikut mazhab Asy'ariyah. Dia tunjuk kitab Al-Ibanah dan Usuluddiniyah. Usuluddin Diyanah mazhab Asy'ariyah. Dia tunjuk kitab Al-Ibanah. Terangan Imam Asy'ari. Dia kata Imam Asy'ari juga berpegang dengan zat Allah berada di atas langit, selepas langit 7, iaitu di atas arah. Dia mengemukakan hujah dalam kitab tersebut. Ini masalah mutasyabihat. Baik. Jadi masalah mutasyabihat, ayat Ar-Rahman wa 'ala 'arsy istawa. Allah Taala itu atas aras. Nampak? Jadi dia ni buka internet, dia pergi ke kuliah Rasul Dahari. Nah, ulama-ulama sudah memfatwakan Rasul Dahari ini menyesatkan. Menyesatkan. Nampak? Dan memang ditunjuk kitab. Dan kita telah cek suti-suti kitab itu. Kitab itu dibaca hak atas, bawah dia tak baca. Dibaca hak dapat hak K, lepas tu hak muktamad dia tak baca. Maknanya dia sengelak dalam baca kitab. Jelas dia sengelak. Nah, dan dia banyak berbohong di dalam dakwaan ni. Dan bacaan juga ada salah baris. Hak PN dia baca ising dia baca PN. Jadi orang cek belaka dah. Sebab dia dalam CD dia waktu beli kitab. Orang ada juga kitab. Dan kitab di mana dia ditulis oleh golongan Wahabi adalah kitab palsu. Nampak? Jadi Rasul Dahari jangan dengar lah. Na'udzubillah. Jangan dengar lah. Allah tidak bukan duduk. Bukan Imam Syarif tak pernah kata Allah duduk di atas langit yang 7. Allah tidak bertempat. Kerana banyak lagi buku-buku yang beliau ada, dan bila kita cek buku-buku ini, dia ambil nama-nama buku-buku ulama muktabar, tapi dicetak semula dengan ditambah dengan penyelewengan untuk membenarkan dakwaan Wahabi. Nampak? Dan mereka menyesatkan ramai ulama-ulama. Dia cakap depan kita Asy'ari itu molek, tapi belakang Asy'ari dia tu ulama susah. Nampak? Dan dia mengaku Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, tapi bila orang cek, dia pernah maknanya mengkondem Imam Syafi'i. Jadi tak salah kalau buat lagu ni. Kalau jenis cakap besar, jangan pakai tadi.
Dan orang tip dia cakap so. Dia kata jarang-jarang anak boleh mengajar tempat dia mengajar. Orang ilmu tinggi saja boleh mengajar. Jadi kalau cakap besar gitu, boleh. Jadi tak salah kita duduk cara sangat benda gini. Panjang lagi ni. Saya seorang muslimat yang sentiasa sibuk dengan urusan muslimat, dan sedangkan suami saya tak faham tentang urusan muslimat. Dia tak benar saya keluar rumah. Adakah dosa saya keluar rumah? Jawabnya ya, dosa juga. Sebab tu kena hormat, kena jaga dulu suami tu dulu. Dia tak boleh keluar lagi, kita sabar dulu. Kita jelaskan dia dulu sampai dia faham. Bila dah dapat kefahaman lagu tu, niscaya kita keluar, dia pula tukang suruh. Sebab tu janganlah dapat jadi pecah belah. Jangan boleh dapat jadi pecah belah. Jadi kita beri excuse dulu. Kita tak boleh nak laksanakan tugas-tugas muslimat ni. Suami aku dah faham kat dia ni. Jadi balok dan seumpama. Sebab bila kita kahwin dengan dia, kita kena taat ke dia dulu. Jangan kerja ni kerja fardu kifayah. Lain fardu ain tak boleh semayang. Apa punya pakai tapi sudu boleh pakai. Jangan ada lambang haram sudah. Jangan pakai ada lambang haram, ada tulis dia kasbah, lambang-lambang gereja, kerana berlaku khilaf. Yang haramnya topi sudu capiau tu yang dipakai khas untuk upacara semayang agama Yahudi. Itu bukan topi sudu budak-budak pakai ni, pakai ni tu topi baseball je. Nampak? Tapi jangan dia untuk menyombongkan diri. Kerana pakai topi sudu panas nak candak, harus pada syarat. Baru pakai topi sudu nyakuk. Nampak panas hangat duk kebun. Apa pakai topi sudu ni tak enak lacing ni. Kena pakai seorang tidak dari wa'asyam, haram pakai gitu. Baik. Baca dua lagi lah. Ada 7, 8 tu baca dua lagi. Lewat. Dibagi sampai banyak aceh sakit laki perempuan yang kebenaran pihak laki-laki haram atau halal. Jawabnya harus. Bila ada waris yang berhak dia reta, maka harus. Quran diberikan pada orang kafir kerana beliau ingin mengetahui agama Islam haram atau halal. Haram, tak boleh. Nabi beri dia terjemahan Al-Quran. Kufur setelah beriman sama taraf ada tidak dengan kufur orang-orang musyrik. Kufur setelah beriman, kufur orang musyrik. Kufur ni dia kufur lah. Sama ada kufur tu kufur musyrik atau kufur tu kufur murtad. Cuma kufur yang paling jahat kufur murtad. Lepas dia beriman, dia pun jadi kufur. Kemudian sama juga dengan topik kimia semua mereka. Jahat orang murtad lagi kan. Ada orang Islam tidak punya sifat kekufuran. Adakah boleh kita berimankan mereka? Jawabnya kena hati-hati. Macam mana ciri-ciri kekufuran? Dia kata semayang luar tu dah wajib semayang niat. Itu kufur yang nyata. Dia kata benda ni dah dilaksana lagi undang-undang hudud. Itu boleh kata kufur. Dia tanya dulu sebab apa dia laksana. Sebab kalau kita laksana jadi mundur negara kita. Baru kufur. Tapi kalau jawab kalau kita laksana, mana kita tak ada lagi pakar-pakar dan begitu begini. Takut jadi huru hara lagi. Jadi tak ada nak buat. Tu tak boleh kata kufur. Itu zalim saja kerana melambat-lambatkan dengan alasan yang tidak munasabah. Faham? Jadi kena berhati-hati. Haram tak halal melakukan pertubuhan dengan suami kerana suami enggan solat. Jadi suami tak mau semayang, dia tak mau jima' oleh suami dia. Maka berlaku khilaf di kalangan ulama. Sesekali dalam mazhab Maliki mengatakan tak mengapa orang perempuan dia tak mau disetubuhi oleh suami yang jenis tidak semayang. Kerana dia tak mau benih suami yang tidak semayang, benih majar tu masuk dalam kandungan dia. Kerana orang yang tak semayang, isteri boleh minta masuk. Nampak? Kerana taraf tak semayang ni lebih hina daripada anjing. Sebab kalau kita ada air sebotol cukup untuk ambil wudu. Kemudian bila kita jalan-jalan nak ambil wudu, tiba-tiba mari anjing yang sangat dahaga. Kita boleh berikan anjing air ke sebotol dan kita sah bertayamum. Tapi kita kalau jumpa dengan orang yang tak semayang, yang sangat dahaga, kita tak sah kita beri dia air, kita nak tayamum tak sah. Kita wajib gunakan air itu untuk mengambil wudu. Nampak Kalau kita beri air wudu tu untuk orang yang tak semayang, yang dahaga ni, kemudian kita tayamum kita tidak sah pada syarat. Tapi kita perhatikan air nak ambil wuduk kerana anjing yang sangat dahaga, kita tayamum sah di sisi syarat. Nampak ni? Jadi orang tak semayang lebih hina daripada anjing. Nampak? Lepas tu dia boleh minta masuk.
Berdasarkan maklumat zakat menyimpan telah dikeluarkan oleh tabung haji. Banyak mana kebetulan zakat dikenakan tidak dinyatakan. Duit dipandang diperiksa tiap tahun, tidak berkurangan pun. Ada pendapat ustaz, adakah perlu kita keluarkan semula zakat atau biarkan itu? Jawabnya telah disahkan oleh Syekh. Kerana syariat tabung haji memang telah dikeluarkan zakat. Keluar 2.5%. Tabung haji dah terima, dia keluar dah zakat. Dan kita boleh minta maknanya secara detail. Banyak manakah, bilakah dan berapakah zakat yang keluarkan. Kalau kita minta kat kaunter bawah, tidak ada. Kita naik atas. Jumpa orang dalam, dia boleh keluar. Dengan secara detail. Soalan terakhir lah. Tak ada lah. Banyak lagi. Orang perempuan mengandung sebab berzina dengan kekasih dia. Kekasih. Ajak berzina. Ajak kahwin, kekasih dia tak mahu. Biasa orang lelaki yang tukang ajak. Bapak kata jangan. Jangan. Lelaki nak. Jangan puan nak, lelaki tangan. Jangan. Faham tak? Jangan begitu. Dinyaki orang lelaki. Janji itu nak pegang tangan dan jumpa tak jadi pegang tangan, jadi pasien lain. Batu kalau boleh jangan jumpa lah. Nak jumpa juga boleh duduk jauh. Tak, duduk pokok nyonya seorang, pokok nyonya seorang. Nampak? Main ni tangan-tangan itu dah. Main itu dah. Takut jadi dah jamuh ni naik kan. Jadi berzina. Orang perempuan tadi nak kahwin dengan laki-laki lain yang ingin bertanggungjawab, kata anak ini kandung. Ajak kahwin, kekasih dia tak mahu. Apa dan muka? Orang perempuan tadi nak kahwin dengan orang laki-laki lain yang ingin bertanggungjawab atas anak ini kandung. Jadi ada laki-laki yang baik. Baik pula, tak apalah kahwin dengan aku lah. Biar aku jaga budak ni. Boleh ke tak orang perempuan tadi kahwin kandungan berusia 7 bulan? Ke kena tunggu lepas saling baru boleh kahwin? Sila jawab. Tu sedap kamu. Sila jawab. Macam aku lah dah tanggungjawab. Jawabnya dengar molek. Dalam mazhab Syafi'i, dengar mana ustaz lain orang sahabat, hanya mazhab Syafi'i. Dia khilaf mazhab. Ada dua. Mazhab Maliki, mazhab Hanbali tak sah kahwin dalam mengandung. Kena beranak dulu. Yang sah mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i. Kahwin dengan perempuan yang ada anak kandungan zina. Kalau anak hak suami tak sah, pasal dalam iddah lagi. Anak zina. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi sah kahwin masa mengandung. Mazhab Hanafi sah kahwin saja, tak boleh jima, kena tunggu beranak. Mazhab Syafi'i boleh jima, sunat tunggu beranak. Nak apa? Pilih nak mana-mana. Nak kahwin lepas beranak. Boleh tak salah. Nak kahwin selalu dah, tak sabar dah. Kahwin dah. Dan nak jima boleh? Boleh. Nampak? Dalam mazhab Syafi'i makruh saja jima sebelum beranak. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. ربنا زدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.